Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita makan. Hari ni kita ada tumis tamban. Ini dia. Ikan tamban. Kecil-kecil ni tapi rasa dia besar macam ikan jerung. Kecil-kecil dia terasa. Kena lada dia lada pedas betul, lada hidup. Ini kita ada gulai nangka. Yang tak asing lagi kita keropok. Ini dia keropok kita. Mari kita mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gulai nangka ni sikit tapi bersiung. Ini dia. Ikan tamban. Ui, lada dia. Lada hidup. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nyam 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 nyam. Sedap. Tambannya pun terasa. Bau dia sedap. Tamban ni luar biasa. Walaupun kecil tapi rasa macam ikan jerung. Sedap memang. Lada pun pedas. Keropok dia rangup. Mana sedap. Sedap. Ikan tamban ni kalau berkumpul ramai. Sedap.